Dr. Ibi, yang mana sememangnya selain daripada rawatan tu, ubatnya adalah sokongan dan sudut emosi. Kadang-kadang doktor dah ambil peranan untuk merawat dan orang di sekeliling ni memberi dari sudut emosi. Kadang-kadang apa orang kata sokongan emosi? Mungkin mereka di luar hanya tahu yang ialah kita nak menziarah, inilah adabnya. Sekarang ni dah lain dah. Cabaran dia mungkin berbeza. Apa nasihat doktor? Cabaran yang paling penting lah untuk pesakit kanser emosi lah sebenarnya. Ya. Macam mana dia nak suruh dapat support. Ya. Sebab kadang-kadang bila emosi tu tak stable, macam mana you nak dapat rawatan? Tu yang kadang-kadang bila you emosi tak stable, tak nak rawatan. Biarlah saya mati. Cukuplah. Ini dah memang perakhiran saya. This is my death sentence. Sampai ada yang cakap macam tu, death sentence. So memang sokongan especially daripada orang yang rapat lah. Yang pertama ya kan, yang paling rapat. Macam Puan Zora ini anak-anak lah kan, paling rapat. Okey, yang ibu bapa. So orang yang ada pasangan, suami, kena betul-betul support. Saya memang kagum lah ya kalau dengan pesakit-pesakit yang suami memang datang datang setiap kali rawatan, datang support sampai ke akhir hayat. Hidup kita pun terharu melihat air mata suami lah lelaki jarang menangis kan. Tu yang sebenarnya support untuk isteri tu. Air mata suami tapi kekuatan untuk isteri. Yes, menjadikan dia lagi strong. Walaupun dalam keadaan mungkin kita dah cakap kita dah tak ada apa-apa nak boleh bagi kan, tapi bila benda-benda macam tu, benda tu yang support dan emosi itu yang kadang-kadang dia boleh lagi tenang ya. So emosi tu memang amat penting. Di samping benda-benda lain lah macam duit, kewangan kan perlu juga sebab sekarang pun cost of medical medication memang very high. Kita untung jadi rakyat Malaysia banyak kerajaan kita support sebenarnya dan murah actually kalau berbanding, kalau especially di hospital kerajaan lah memang ubat-ubatan kebanyakan free je walaupun harga 20,000 30 sebulan pun kita boleh ada that support lah. Adalah ya walaupun ada kekangan lain kita boleh manage certain things at least at a ground punya level lah.